Yes, yang aku kali ni ada satu pokok hiasan. Okay. Pokok hiasan yang viral dekat TikTok lah sekarang. Harga dia pun tak mahal, bawah RM20 satu pokok. Okay. Ni. Yang ni geng. Kat TikTok. So aku beli hari tu yang ni. Tahun apa ni? Beli pokok ni geng. Tengok pokok ni. Okay, pokok ni dah habis. Dia horn leaf. Okay, harga dia RM14. 60 sen satu pokok. So semalam sampai, saya akan buka lah. Lepas tu kita tengok dia punya pokok macam ni. Actually pokok ni memang viral gila. Bawah RM15 dah boleh dapat satu pokok. Okay, dia bagi sekali dengan pasu simen lah. Pasu berat. So let's go, kita buka dia punya pokok. Actually aku ingat pokok dia tinggi lah, tapi tak adalah tinggi, dia pendek je. So kalau korang nak nampak tinggi, korang kena pakai vase yang tinggi lah. Pun nampak cantik. Okay. So dia akan bagi korang macam ni lah. Pasu simen. Dan pasu simen dengan dia punya daun. Daun ni korang kena pasang sendiri lah. Pasang sendiri. Okay. Ni daun dia. Okay, daun dia memang nampak macam real juga lah geng. Nampak? Jom kita pasang dia punya daun. Ni daun dia. Daun dia geng. Nampak cantik kan? Okay, nampak cantik. Okay, kita pasang daun dia satu-satu. Let's go. Okey. Nampak dah siap. Cantik kan pokok dia. So dia bagi sekali pasu simen ni berat kan. So korang boleh letak dekat vase korang. Nampak? Nice. Okay. So ni pokok dia. Yang cantik nampak. Dia cantik pokok dia. Cantik. Okay. So ada siapa yang nak beli tu, boleh lah. Korang boleh beli dekat Shopee pun banyak. Korang boleh share dekat bag, shopping bag. Harga dia lebih kurang dekat Shopee. Okay, cantik. Nampak dia punya daun ni kan macam real nampak. Macam real daun dia. Okay guys, itu sahaja aku nak share untuk pagi ni. Thank you for watching. Bye bye.